Hai guys, hari ni kita akan pasang exhaust back pressure Y15 daripada Umar yang baru. Datang dengan manifold stainless steel. Okey, apa lagi? Jom kita pasang dekat Y15 ni. Let's go. Ini adalah exhaust Umar Racing yang baru, Umar Racing back pressure. Okey, yang bezanya ini 2 piece lah. Yang sebelum ni 1 piece je. Apa masalah exhaust back pressure sebelum ni? Ini masalah dia. Part ni, manifold depan ni untuk Y15, Y16, Y15 V2 atau LC ke, selalu sangat karat. So dia dah tukar lah stainless steel. So takkan karat lah, boleh kata macam tu kan. Kalau karat ataupun exhaust biasa tu, macam exhaust ni, korang kena selalu gosok dan korang kena selalu spray balik lah. Okey, mungkin setahun sekali lah kena spray, high temp spray tu. Okey, kalau korang tengok motor ni pun Y15 ni dah pakai true pressure. Okey, tapi kita try lah tukar balik kepada back pressure, tengok okey ke tak kan. Okey, sebelum tu kita test lah bunyi true pressure, kita bandingkan nanti dengan back pressure pula. Alright, jom. Nampak tu karat weh. Okey, kita dengar bunyi dulu true pressure dekat Y15 V2. Motor ni adalah 63mm lah. So itulah bunyi dia bila pakai true pressure Umar Racing juga. Okey, jom kita tukar. Sebelum buka exhaust, korang buka cover set belah kanan dulu Back pressure ni, okey, dia boleh improve horsepower dengan torque korang. Kalau korang modified, dia boleh tahan sampai 200cc. Satu lagi, benda ni plug and play. Untuk kuasa, rasanya sama ke dengan true pressure? Rasanya mungkin true pressure boleh keluar power lebih lagi lah. Exhaust ni datang dengan satu spring untuk ikat Ikat kat sini dan sambung dengan belakang. Punyalah senang. Pasang dua depan ni dulu, yang ketat kan. Okey, lepas tu kita sambung ni pula. Okey, ni kena tolak sikit Kasih masuk rapat lagi. Korang kena tolak ni sampai cat hitam ni bertemu dengan ni So bila dah rapat kan, ni dah rapat, korang pasang spring. Tu dah rapat, masukkan skru. Okey, selagi skru ni tak boleh rapat, tak boleh masuk, maksudnya korang kena ketatkan lagi dekat tempat spring tu. Okey, kalau dah macam ni, dah ngam. Ketatkan belakang juga. Okey guys, dah siap pasang dah exhaust back pressure stainless steel Umar Racing ni. Manifold punya size 32, 35, 38. Okey, tapi nak cakap susah juga nak pasang dia sebab korang nak sambung tu kan antara stainless steel dengan exhaust belakang tu kan, dia kena ada sengit sikit tau supaya depan punya kepala tu boleh masuk. Kalau tak, dia tak boleh masuk ngam. Okey, kena adjust sikit lah. Kalau daripada segi installation, senang lagi install back pressure yang biasa lah. Jom kita dengar bunyi. Senyap sikit. Okey, bunyi dia bassy dan macam apa tu, senyap sikit lah banding dengan true pressure. Okey, itulah dia installation exhaust Umar Racing yang baru, stainless steel depan dia, back pressure untuk Y15, Y15 V1 dan Y15 V2. Okey, untuk Y16 tak keluar lagi. Ini dia keluar untuk Y15 je. Okey, kita jumpa nanti. Bye.